The Malaysian Anti-Corruption Commission launched a sweeping investigation into alleged bribery linked to army procurement contracts awarded between 2023 and 2025. Multiple companies were raided. A corporate mafia may be operating inside Malaysia's business world. Membanteras penguasaan melampau kartel dalam sistem perolehan kerajaan. Menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, amalan kartel mengakibatkan kerajaan menanggung beban perbelanjaan berbilion ringgit setiap tahun. Tetapi sebenarnya, hakikatnya dialah corporate mafia. Dia salah seorang. The corporate mafia ni dia bukan individu, dia a system. Yang berhormat Arau, kartel ni merupakan pakatan untuk menetapkan harga. Kita dengar bila kerajaan ni jadi dengan mafia korporat lah. Mafia korporat ni dok berebut saham projek kerajaan lah 2-3 bilion. Sebab tu saya cakap itu hari. Dan harga minyak yang dijanji turun naik pula dah. RM5.52. So macam mana ni? Nombor satu korporat mafia ni. Di sini Kementerian ingin jelaskan bahawa penentuan kewujudan kartel atau pakatan sulit dalam mana-mana tender perolehan adalah di dalam bidang kuasa Suruhanjaya Persaingan Malaysia. Kartel tender ini didakwa melibatkan kerjasama antara beberapa syarikat untuk mengatur pembidaan kontrak supaya mereka berjaya memenangi tender. Barang bentuk perjanjian, persefahaman atau keputusan bersama oleh persatuan berkaitan penetapan harga tambang termasuk kadar minimum atau siling dilarang kerana mengandungi elemen kartel yang menjejaskan pasaran. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Armizan Muhammad Ali berkata demikian sebagai mengulas pengumuman kadar tambang siling baru bagi bas atau van persiaran yang dibuat oleh Persatuan Pelancong Dalam Negeri Malaysia dan beberapa persatuan pada Isnin. Tapi sekarang masalah besarnya adalah masalah berkenaan dengan taikun-taikun ini, kartel-kartel ini dan rasuah-rasuah ini. Seolah-olah jurang antara yang kaya dengan yang sederhana dan miskin tu agak jauh. Jauh. Ketidakadilan ekonomi yang berlaku, yang kaya melampau-lampau, yang miskin susah sungguh. UiTM dan USIM merekodkan jurang kewangan ketara. At all about what wealth inequality looks like in Malaysia because we just don't have the data. Dalam konteks ini, rancangan Malaysia ke-12 belum mencapai sasaran pengagihan pendapatan buruh yang lebih adil. Would you say that is fair? I think Malaysia needs that overall. And the problem is that there are too many things that are focused on the elites and not enough on its people. Yes. And if you look at trends, income inequality in Malaysia has been declining over the last 30, 40 years. Of course, it rose during COVID times, but by and large, the trend has been downwards. Kemungkinan juga, atau most probably, jurang antara kaum. Jurang antara geographical location, Sabah, Sarawak dengan Peninsula. Ini tak. For instance, especially Sabah and Sarawak, orang asal, there are levels of income and inequality and poverty and so on. Sebab jurang harga bahan api bersubsidi dengan yang tak ada subsidi ni sangat besar sekarang ini. Memang peluang keemasan untuk geng-geng seluduk ini ambil kesempatan buat untung besar, berlipat kali ganda untung. Contoh dia, beza harga bahan api subsidi Malaysia dengan Thailand, jurang itu besar. That brings money into taxes that go to pay other people in Malaysia. And so I think that it is necessary to address the inequalities that have been part of the imbalance. And those imbalances are not just Sabah and Sarawak in Malaysia. Those imbalances are in other parts of West Malaysia as well. The problem has been that development has been concentrated along the West Coast in the cities, not along the East Coast, and not along in some of the rural areas. Those issues need to be addressed. The areas involving semi-rural and rural areas have really been neglected. And again, I go back to what I said earlier. The sources of political discontent drive from the socioeconomic conditions people are facing. Petronas has exclusive ownership right over oil and gas exploration and production in the country. Di bawah kerangka ini, Petronas mengawal keseluruhan ekosistem petroleum negara secara bersepadu, merangkumi aktiviti huluan, pertengahan dan hiliran.
as a whole seems to be deeply corrupted by the GLC ecosystem and this corporate mafia conspiracy that we have just seen. And a rather oligopolic banking system, and the big banks, the big boys are GLCs. Licensing of monopolies. When you issue a monopoly license for anything, when you issue oligopolistic licenses, when you create these massive, powerful GLCs who dominate a certain sector, you are basically interfering in the open market. It disrupts the flow of the economy, and the problems are created. That disruption is through, as I said, creating of monopolies, oligopolies, over-regulation, over-licensing, franchises, and this and that. Domineering presence of GLCs who have access to. One of the worst side effects of that is that the wealthy, the rich among them are also protected from competition. They have these monopolies and all that, GLCs and oligopolies. Yeah. And they refuse to change it because they need the same ecosystem to consolidate their power base. That's what happened in 2018. Mahathir called this GLC ecosystem a monster. It had contributed to 1MDB. 1MDB is a GLC. Look at what is happening. We must reform it. Petronas Azerbaijan, Shah Deniz dan Petronas South Caucasus dengan nilai dilaporkan mencecah lebih $2 bilion Amerika. Memetik laporan berita harian, peguam berkenaan berkata Bayleaf di Luxembourg merampas syarikat induk bagi pihak pelanggan mereka. Yang 50% lagi yang dia dapat keuntungan berlipat-lipat ganda, Petronas untung berlipat-lipat kali ganda, dan Petronas boleh beri subsidi kepada kerajaan, boleh beri apa dia panggil, bukan subsidi, dia bagi dividen kepada kerajaan tak bagi kepada rakyat. 48 jam selepas itu Winston Tan hantar cash 10 juta kepada menantu Perdana Menteri pada ketika itu, juga dirakam, direkodkan. Player, dia duduk kat mana rumah dia? Times Square, rumah dia beli tak? Siapa bagi duduk? Winston Tan. Menafikan dakwaan, beliau menerima dana bernilai jutaan ringgit daripada ahli perniagaan Victor Chin dan menyifatkan ia tuduhan yang tidak masuk akal. Ataupun dia akan kata, tapi nanti Bumiputra takkan ada peluang sebab akhirnya syarikat bukan Bumiputra, yang tycoon ni dia nak bolot semua. Which is actually agak betul juga. Di mana-mana Vincent Tan mesti ada JV dia nak masuk. Kau buatlah apa, ada je gang tu, gang ni semua akan ada buat JV dia dengan dia ada duit. Dia ada berbilion-bilion. So kau kata dia, sebab tu you tengok even konsesi kereta pun Vincent Tan ada. Di mana-mana ada. Dia akan partner-partner. So there's always that dilemma lah kan. So the challenge is macam mana kita nak balance semua itu supaya as best as possible. Dan ini kita menghadapi masalah. Sewajarnya bernas dikembalikan balik kepada hak petani, nelayan, penternak. Sebab itu hari kita dah cerita pasal beras kan. Beras tempatan tak ada. Beras import je dia. Beras tempatan tak ada. Bercadang menaikkan harga beras putih tempatan bagi menampung kehendak peniaga. Beras tak ada. Beras hilang. Beras tak ada stok. Beras tempatan ni harga. Beras import ni harga. Apa yang Anwar buat? Sebarang dasar yang mengukuhkan monopoli dalam rantaian padi dan beras di semua peringkat penghasilan padi. Selain itu, isu kelewatan pengendaraan baja, kelemahan pengurusan air, birokrasi skim takaful bencana serta ketirisan dan kelemahan takbir urus agisi berkaitan turut dibangkitkan sebagai faktor utama yang menjejaskan kelangsungan hidup sawah. Kalau saya ada, saya nak angkat tangan nak tanya dia. Sebenarnya sistem yang kita ada ini yang memusatkan perbekalan beras dan sebagainya kepada satu syarikat iaitu Bernas. Terdahulu, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Datuk Dr. Fuziah Saleh memaklumkan kerajaan belum ada keputusan untuk hentikan insentif gula dan sedang meneliti mekanisme terbaik bagi menyemak semula pemberian itu yang menelan belanja RM42 juta sebulan. Beliau di Peti FMT berkata, kerajaan sedang mengkaji bagaimana boleh menyelamatkan iaitu mengurangkan atau menstruktur semula insentif kepada pengilang gula tempatan sebagai langkah sementara kerajaan sejak November 2023. Harga runcit gula di Malaysia ketika ini RM2.85 sekilogram, bukan sahaja antara yang terendah di ASEAN, malah peringkat global.
Dakwa pemerhati dengan lebih 3.3 juta bukan warga negara berada di Malaysia. Penggunaan gula bersubsidi bukan sahaja melibatkan isi rumah, malah sektor makanan dan minuman yang mempunyai kadar penggunaan tinggi sekaligus meningkatkan beban fiskal negara. Jelasnya kerajaan terpaksa menanggung subsidi gula mencecah berbilion ringgit setahun. Justru tanpa penyasaran perbelanjaan ini sukar dikawal dan berisiko terus meningkat. Apatah lagi apabila pendekatan subsidi bersasar ini bukan perkara baharu yang mana pernah dilaksana seperti subsidi petrol RON95 bagi mengurangkan ketirisan. Dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Kastam, kerana gagal mengambil peduli isu harga barang yang berpunca daripada amalan kartel dan monopoli dalam pasaran. Pemerhati menempelak kenyataan Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC) Datuk Iskandar Ismail yang mengkritik kenaikan harga barang sering dikaitkan dengan kerajaan sedangkan sebahagiannya berpunca daripada kartel dan monopoli dalam pasaran. Bidas Pemerhati, Iskandar sepatutnya menyalahkan kerajaan tentang isu ini kerana tidak mengawalnya secara efektif. Malah tegas Pemerhati lagi, kewujudan kartel itu sendiri jelas apabila penguatkuasa KPDN gagal membendung isu tersebut lebih tegas. Justru Pemerhati berkata, tindakan kerajaan dan penguatkuasa mengambil serius isu kartel telah menyebabkan rakyat menjadi mangsa dan terjerut dengan masalah harga barang. Kalau kontraktor itu seorang bukan Bumiputra yang menjadi beneficial owner kepada syarikat Alibaba yang dikatakan memberi rasuah. Antara kes-kes yang besar-besar rasuah kat Malaysia ni atau korupsi dalam kata yang besar ialah kes yang melibatkan tentera atau defence procurement. So kita baru-baru ni dah pass kita punya Government Procurement Act kan. Mengikut pertuduhan, Sial didakwa memberi suapan lebih RM1 juta kepada seorang pengurus kontrak melalui orang tengah bagi mendapatkan tender sistem keselamatan. Mereka dipercayai meminta dan menerima rasuah sebagai balasan membantu sebuah syarikat dilantik sebagai konsesi projek penambakan laut di Melaka antara Februari hingga November 2021. Terdahulu, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia memaklumkan sedang menyiasat perjanjian antara kerajaan pusat dan sebuah syarikat asing. Siasatan itu dikaitkan dengan Ahli Parlimen Pandan, Rafizi Ramli. And then there's about 107 million ringgits in irregular procurement, including contract splitting to bypass open tender rules. These are not clerical mistakes. Dalam rasuah bernilai 1.1 bilion ringgit dan selepas diselongkar, benda itu dikatakan terkait dengan Rafizi Ramli dan juga Kementerian Ekonominya, di mana benda ini dikatakan terkait dengan perjanjian melibatkan ARM Technologies dan juga berkaitan dengan projek NETR, NETR. They are suspected of soliciting and accepting approximately 3 million ringgit in bribes in exchange for facilitating the appointment of a company as the concessionaire for a sea reclamation project in Melaka. And his family are detained over procurement corruption involving cash flows and frozen accounts. On January 16th, Prime Minister Anwar Ibrahim directed that all procurement decisions involving the armed forces and the Royal Malaysia Police linked to corruption issues be temporarily frozen until procurement procedures are fully complied with. The move followed controversy surrounding alleged corruption and abuse of power involving several former senior leaders within the armed forces. Muhammad Khalid added that the ministry will examine the implementation details in line with existing governance frameworks, financial regulations and legal requirements. Now the transfer of share ni kalau ikut Rafizi punya keterangan semalam, dia kata the transfer of share is not free pada harga yang ditetapkan oleh korporat mafia ini. So dekat sini tak terang dijelaskan. Tak boleh disaing. Ini tajuk bezalah sikit di bawah MyCC. Suruhanjaya Persaingan kan. Jadi MyCC pun di bawah KPDN. Jadi itu ada satu isu lain. Tribunal itu menolak semua rayuan dikemuka 4 syarikat itu terhadap keputusan Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC pada Disember 2023 berhubung pelanggaran Akta Persaingan 2010. Tiada alasan juga untuk mengurangkan penalti, malah penalti tambahan terhadap salah satu syarikat kerana mengganggu proses penyiasatan turut kekal.
Tribunal itu menolak semua rayuan dikemuka 4 syarikat itu terhadap keputusan Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC pada Disember 2023 berhubung pelanggaran Akta Persaingan 2010. Tiada alasan juga untuk mengurangkan penalti, malah penalti tambahan terhadap salah satu syarikat kerana mengganggu proses penyiasatan turut kekal. Dalam satu kenyataan, MyCC menerima baik keputusan itu dan komited dalam mewujudkan pasaran persaingan sihat di negara ini. Menurutnya, pelanggaran itu berlaku melalui Pakatan Penetapan Harga yang memberi kesan kepada harga jualan dedak makanan haiwan di pasaran. Pada Rabu, Tribunal Rayuan Persaingan menolak rayuan 4 syarikat penternak terhadap keputusan membabitkan pelanggaran pematuhan Akta Persaingan memperkukuhkan peranan MyCC melindungi pasaran. Setakat ini sebanyak 500 perusahaan berada di bawah pemantauan MyCC. Semalam media melaporkan Tribunal Rayuan Persaingan mengekalkan penalti RM415.5 juta terhadap 4 syarikat pengeluar makanan ayam. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN bakal membentangkan pindaan Akta Suruhanjaya Persaingan 2010 dan Akta Persaingan 2010 pada sidang Parlimen akan datang. Ia bagi memperkasakan kapasiti serta bidang kuasa Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC dalam mengekang amalan kartel. The draft bill has received clearance from the Attorney General's chambers and is expected to be tabled in the Cabinet towards the end of Ramadan before being presented at the next Parliament sitting. The amendments comprise 14 new provisions and improvements to strengthen the legal framework on competition and to empower the MyCC to combat cartel activities while promoting a fairer, more transparent and competitive market ecosystem. Suruhanjaya itu dalam satu kenyataan media memaklumkan menerima baik keputusan sebulat suara tribunal yang menolak semua rayuan dikemukakan Leong Hub Feed Mill Malaysia Sedang Berhad, Dindings Poultry Development Centre Sedang Berhad, FFM Berhad dan Gold Coin Feed Mill Sedang Berhad terhadap keputusan MyCC pada Disember 2023 berhubung pelanggaran Seksyen 4 Akta Persaingan 2010 Akta 712. DAP akan mencadangkan penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja bagi menyiasat dakwaan kewujudan mafia korporat. And when you give subsidies, it's basically you are taking taxpayer money and actually subsidizing private industry. Government subsidize Grab indirectly bila dia dapat subsidi minyak. Habis kau tanggung 3 bilion, kalau dia bagi subsidi pada kita 3 bilion, buat apa? Sama ada nak bantu rakyat ke nak bantu syarikat yang terlibat dengan mafia korporat ni, mana satu? Patutnya lah itu kita side track sikit. Tapi daripada segi apa perbelanjaan, saya nak tengok daripada mana dia dapat angka 3 bilion ni.